Setelah berapa bulan korang kena sidai, finally konten pasal kereta aku. Time-lapse driving sequence. Trapo. Nawan keluar. Bukan lagu tu. Untuk projek ni, Trapo belanja dashcam, so big shout out to them. Ini ialah Trapo iSight S650, ada front camera dan rear camera sekali. Kamera depan boleh rekod sampai 2K 60fps dan belakang Full HD. Lepas korang beli daripada Trapo, pemasangan pun free dekat mana-mana branch ni. S650 ni ada screen, so korang boleh tengok and control settings dia dekat situ juga. Lepas tu dia ada voice control tau. Show front camera. Front camera display. Show rear camera. Rear camera display. Turn off screen. Screen turned off. Turn on screen. Screen turned on. Dia feature wide dynamic range untuk footage yang clear siang ataupun malam, and ada ADAS juga untuk bantu korang masa korang drive. Yang dekat aku ni set hardwire kit, so bila engine dah off pun still recording cantik je. And tak perlu risau, dia tak jahanamkan bateri korang. Dashcam S650 ni pun boleh pakai app untuk monitor dan download footage korang. Lepas tu aku tukar juga kamera. Yang ni classic model diorang, which is still good. Dia feature anti-slip dekat bawah tu, siap ada tempat cangkuk sekali supaya tak ada gerak-gerak untuk aku punya Proton Saga ni. Desainnya ni diamond shaped and dia lembut sebab dia ada foam layer juga dekat dalam tu, and senang gila nak basuh kalau dah kotor. Siap ada 3 tahun warranty lagi. Untuk S650 harga set ni RM770 dan CarMax ni siap dengan boot sekali punya set RM460. Overall bila aku dah ada dashcam ni rasa lagi selamat, especially sebab ada ADAS dan recording masa engine off. Dan kalau ada apa-apa berlaku masa driving, at least aku dah ada footage. So kalau korang nak, boleh visit kedai Trapo ataupun official stores online dia.